Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iqbal Afandi bin Abdul Manaf dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Widuri. Saya akan menceritakan tentang sebuah buku yang pernah saya baca yang bertajuk Raja Bersiul. Buku ini setebal 129 muka surat dan memiliki sisipan kandungan sebanyak 7 bab. Tak buang-buang masa, saya akan menceritakan tentang kisah Raja Bersiul. Pada suatu hari, Raja berasa lapar, lalu menyuruh tukang masak memasakkan hidangan untuknya. Ketika tukang masak menyediakan makanan untuk Raja, tiba-tiba jaringnya terpotong. Secara tidak sengaja, darah menitik ke dalam hidangan Raja. Kerana takut Raja marah kerana lapar, dia tak menghidangkan makanan tersebut. Raja makan dengan penuh selera. Selepas makan, Raja memuji-muji masakan tukang masak. Keesokan harinya, Raja tidak selera makan makanan hidangan yang disediakan oleh tukang masak. Baginda mahu makanan yang seperti dimasak semalam. Tukang masak tahu bahawa darah telah menyediakan makanan yang disediakan. Jadi, dia terpaksa menunaikan permintaan Raja. Setiap hari, dia menambahkan darah ke dalam hidangan Raja. Baginda mengetahui yang hidangannya telah ditambah darah. Lama-kelamaan, taring Raja mulai tumbuh. Baginda tidak dapat mengawal keinginan untuk memakan hidangan yang mengandung darah. Pada suatu malam, Baginda menggigit seorang budak dan menghisap darahnya. Perbuatan tersebut dilihat oleh penduduk kampung. Mereka terkejut dengan perbuatan Raja. Raja berasa sungguh malu. Baginda terus melarikan diri ke dalam hutan. Sejak itu, Raja tidak pulang lagi ke istana. Pengajaran yang dapat kita ambil ialah nafsu yang tidak dikawal akan membawa kemusnahan. Jadi, kita hendaklah mengawal nafsu agar tidak membawa masalah kepada banyak pihak. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.